Sebuah kilang kapas musnah terbakar sepenuhnya dalam kejadian di Batu 22, Jalan Kundang, Bandar Kandri Homes, Rawang dekat sini hari ini. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Selangor, Ahmad Muklis Mukhtar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 10.14 pagi tadi. Anggota yang tiba di lokasi mendapati sebuah kilang kapas berkelasa dengan berkeluasan 300 kali 200 kaki persegi dilaporkan musnah sebanyak 90%. Anggota bertindak menggunakan 4 aliran dengan 7 pancutan bagi operasi pemadaman dengan segera. Beliau berkata operasi melibatkan 23 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Rawang, Bestari Jaya, Sungai Buloh dan Selayang dengan 3 jentera Fire Rescue Tender FRT, sebuah MS dan sebuah lori tangki air. Betul sebelah kondo. Panas. Makin lama makin panas. Makin lama makin panas. Jalan mana ni bang? Jalan Kandri Home Rawang. Kilang buat apa ni? Kilang tisu. Panas. Lari bang, nak lari jap. Panas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru. Kantrium. Rawang. Kantrium, Rawang. Kebakaran kilang tisu. Tahan panas juga Realme ni ya. Panas betul lah ni. Ya betul. Ni pakai Realme 12X, tak panas. Dia bang tu still ada lagi. Tapi tahan lah buat live ni, tak lag lagi kan.